Kat tangan saya ni ada emas 10 dinar keluaran public gold. Boleh tengok dekat sini beratnya 42.5 gram, berkotilinan 999.9. So macam mana cara nak dapatkan 10 dinar ni? Bagi yang belum tahu, di public gold kita ada 3 kaedah untuk dapatkan emas yang kita nak. Kaedah yang pertama, siapa yang ada bajet sekitar RM19,000 boleh terus bayar secara full payment, buat appointment dan ambil 10 dinar di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Kaedah yang kedua, siapa yang ada bajet sekitar RM1,900 sebulan boleh bayar selama 10 bulan. Habis tu bayar, boleh terus setkan appointment dan ambil 10 dinar di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Kaedah yang ketiga yang paling ramai orang buat dan paling mudah, menabung di akaun emas siap serendah RM100. Bila dah cukup 42.5 gram dalam akaun, boleh terus setkan appointment untuk ambil emas 10 dinar di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Mudah kan? Bagi yang nak mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh terus klik link ni bio untuk daftar akaun konsumer. InsyaAllah saya bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk dapatkan lebih banyak ilmu emas dan kewangan.